Stres tinggi boleh menyebabkan hormon kortisol meningkat yang akhirnya mengganggu ereksi. Yang ketiga, teknik Kegel ataupun Kegel exercise untuk kawal ereksi yang lebih stabil. Ramai lelaki ingat senaman Kegel hanya untuk wanita, tapi sebenarnya ia adalah teknik terbaik untuk kawal ereksi. Otot lantai pelvis memainkan peranan besar dalam mengekalkan kekerasan dan mengawal pancutan. Latihan mudah, ketatkan otot seperti menahan kencing selama 3 hingga 5 saat. Kemut je. Kemudian tahan lebih kurang 5 saat. Lepas tu lepas perlahan-lahan. Buat 5 hingga 10 kali sehari. Dalam masa 2-3 minggu anda akan nampak kesannya. Di Him Wellness, kami menggunakan teknologi Kegel Stimulation Therapy yang membantu lelaki menguatkan otot lantai pelvik secara lebih efektif. Yang hanya perlu duduk di atas kerusi dan ia seakan-akan melakukan 11,000 kali senaman Kegel secara automatik dalam sehari. Yang terakhir, kurangkan stres dan kawal hormon kortisol. Stres tinggi boleh menyebabkan hormon kortisol meningkat yang akhirnya mengganggu ereksi. Bila kortisol naik, penghasilan testosteron akan menurun yang menyebabkan Zaka sukar untuk kekal keras. Cara untuk kawal stres, luangkan masa relaxation. Berjalan ke, mendengar muzik ke, ataupun solat ke, boleh bantu untuk turunkan kortisol. Senaman ringan setiap hari. Bersenam boleh keluarkan hormon endorfin iaitu hormon happy dan bantu kurangkan stres. Kurangkan kafein dan gula berlebihan kerana ia boleh trigger hormon stres dalam badan. Masalah tak dapat kekal keras bukan perkara biasa. Ia tanda bahawa badan anda perlukan perubahan. Pastikan aliran darah lancar, kawal tahap testosteron, kuatkan otot lantai pelvik dan kurangkan stres untuk prestasi tenaga batin yang lebih baik. Kalau nak rawatan lebih efektif, Him Wellness ada terapi Kegel khas untuk bantu anda kawal ereksi dengan lebih cepat dan berkesan. Jangan tunggu sampai makin teruk. Cuba teknik ini dan lihat perubahan dalam beberapa minggu. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe untuk lebih banyak info kesihatan lelaki.